Saya ni seorang cancer survivor. Saya sudah daripada tahun 2005 dan sekarang dah tahulah 18 tahun itulah. Dan saya Allah bagi kesihatan yang baik. Kebetulan saya jumpa dengan Kak Amah dan diperkenalkan saya dengan saya cubalah. Sebab masa lepas saya kena kanser, saya ambil kemoterapi, laser semua, banyaklah penyakit lain dalam tubuh ada. Ya, sendi sakit, saraf sakit kan, lepas tu ada kecemani yang dia rasa. Jadi bila saya ambil benda ni, saya pakai sendiri dulu, saya tak jual pun lagi, saya pakai. Lepas dah sihat saya ni, baru saya nak bayar proses saya. So, saya tu sakit, ramah sakit. Jadi bila saya pakai tu, alhamdulillah, sakit saraf tak ada. Kecemani pun menurunlah. Maknanya sekarang saya cuba, saya banyak pantang. Lepas tu bila saya siap mula-mula pakai lagi, hari pertama 2012, kemana dia 5.4 dan saya memang schedule lah. Biasanya 10. Lepas tu sepanjang sebulan tu dengan 5 lebih je, tak lebih daripada 8. Dan saya cubalah nak pakai macam makanan benda yang banyak kita pantang, kek ke, biskut ke, apa-apa lah. Buah ke, sebab Okimani, buah tak boleh makan banyak. Sikit boleh makan sedora je. Kalau buah anggur pun 3,000 dia saya. Jadi saya cuba makan lebih dan Okimani tak naik. Tak naik, dia okey lah. Dan daripada situ lah saya pun royaklah proses saya mana ada penyakit Okimani, saya tinggi kolesterol ni, saraf. Saya cuba kenal dia dengan